Ada geng. Ada. Assalamualaikum geng. Salam sejahtera. Okay, hari ni aku di Sungai Langat lagi. Tempat biasa, MRT Stadium Kajang. So hari ni nampaknya aku seorang je yang mancing. Sekarang pukul 2 geng. Kita set up dulu sebelum kita lancar. Let's go geng. Sebenarnya semalam aku datang mancing. Semalam rehat. Tapi geng, penuh sana sampai hujung sini. Penuh. Dan semalam nak dijadikan cerita, kumpau lah. Air pun memang tak berapa cantik semalam. Keruh macam ni lah. Harapnya hari ni ada baik sikit. So apa-apa pun, bismillahirrahmanirrahim. Kita set up dulu geng, apa yang patut. Okay. So hari ni aku punya umpan adalah roti kosong je. Semalam aku banyak main hati ayam. So semalam air pun tak cantik, memang kumpau. So hari ni kita main roti kosong je. So kita cuba dulu first drop ni. Macam biasa, roti buang kulit. Oh, roti baru geng. Ini baru sedap. Roti buang kulit, potong tengah. So yang ni yang biasa aku buat lah. So satu ni untuk satu kali balingan. So biasanya aku akan buat macam ni. Kemudian aku gulung lah. Gulung. Macam biasa, atas kepal. So satu lagi mata aku akan cangkuk. Okay. Untuk aku punya setting umpan macam ni, perambut macam ni. Tapi biasanya aku akan buat panjang lagi, tapi aku pakai dulu yang ni. Kita tengok. Aku akan pakai set yang ni dulu. Sebab yang ni aku nak main jauh sikit.
So aku ambil target kat belah sana. So geng, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Dia kalau tak ada orang ni boleh main jauh geng. Sebab dia akan hanyut batu ni. So bila akan hanyut dia akan bawa ke tepi. So kalau ada orang mancing kat belah sana, susah sikit lah. Okay, first drop. Ini aku punya second set. Setting sama juga. Yang sebelah ni tengah kena cuik-cuik geng. So kita bagi dia makan popos. Tu nampak macam ada geng. Sekejap. Yang ni nampak macam ada. Kita bagi dia makan puas-puas. Ni pun macam ada geng. First drop dah kena cukai geng. Kena cukai. Alamak, batu tak ada. Lepas kita setting baru. First drop dah kena cukai. Lawan geng. Hai, kita setting balik. Yang ni second drop geng. Second drop. Aku nak setting yang tu balik. Ada geng. Ada. Allah. Jangan lari jauh. Lari jauh. Ada. Jangan lari jauh. Wah, aku tengah setting. Alamak, dia dah masuk dalam. Okey, keluar. Lampam geng. Lampam geng. Lampam kat mulut ni. Bismillah. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Nice. Bull geng. Aku ambil. Aku tengah setting aku punya joran. Hari ni lampam buka mulut je. So umpan roti kosong. Macam apa? Bull yang ngam-ngam ujung bibir.
tu kita buka dulu. Dah lapar pula dia. Koyak mulut dia. Saiz kan. Bismillah. Mantap lagi. Saiz. Ini confirm orang geng, lampam kan. Aku tak berapa kenal sangat lah. Okay, strike kita yang pertama geng. Okey, ni drop aku yang ketiga. Bismillah. Okay geng. Okay geng, sambung setting untuk yang ni. Aku punya perambut ni simple je. So masih lagi 4 roti kan. Kepal-kepal, let's go. Lancar. Jadi ni. Buru. Tak lekat ke? Ikan lagi. Oi lah, lepas ada. Ada ikan rupanya. Aku saja nak tarik, nak cek umpan. Rupanya ada ikan dalam.
Seekor lagi geng. Nampak. Aduh, betul-betul rezeki. Patut dia senyap je. Oh, bola. Dia senyap ke tadi geng? Aku ingat tak ada ikan. Aku nak angkat pasal nak salin umpan. Rupanya dia duduk diam-diam kat situ. Allah, jatuh. Wah, bukan rezeki. Bukan rezeki. Itu strike aku yang kedua geng. Dekat belah sana. Yang tu kecil sikit daripada yang first tadi lah. Okay, try lagi geng. Okay, geng, aku tukar spot yang ni ke depan sikit. Kita try belah sini bak. Bismillah. Okay, satu sini, satu kat belakang. Kita try tengok yang sini ada ke tak. Ada ke? Ada. Ada. Ay, senyap ke? Aduh, sampah lah sekali. Tak lekat ni. Ada. Rupanya kat belakang plastik ni. Aduh. Kena sikit. So, cedera tak teruk. So, aku lepaskan lah. Ini masai ke lampam ni? Okay. Aku lepaskan. Cedera dia tak teruk. Alhamdulillah, rezeki yang ketiga. Strike yang ketiga ni. Hari hujan geng. Hujan renyai-renyai lah. So, aku settle umpan dulu. Lepas tu sekejap gini aku kemas luar sikit. So, kalau hujan lebat, aku lari pergi kereta terus. So, kita mencari strike yang keempat geng. Aku alih aku punya joran kat tempat ni balik. Sebab sana ada pakcik tu dah nak mancing. So tadi tepi tu clear. So aku boleh lah melentang kan. So bila dah ada orang mancing, so tak boleh lah melentang sampai sana. So aku ambil space aku je. So sana pun ada 2 orang, dia dengan anak dia. So sana pun dah ada 2 orang. So pukul 3.45 baru ada orang mancing lah. Tadi aku turun pukul 2, tak ada lagi. Okay geng, kita tengok ada lagi tak strike. Kita mencari strike yang keempat. Okay.